Alright guys, so jom kita test noise reduction dekat mic Amgras ni. Kita nak tengok padu tak padu dia punya noise reduction. Okay, macam sekarang ni noise reduction tengah on. So saya akan play satu sound, iaitu sound daripada TikTok saya, dan saya akan cuba mainkan on off untuk noise reduction ni. Kita akan tengok ada tak perbezaannya. Okay, sekarang saya akan offkan dulu noise reduction, kemudian saya akan play saya punya video TikTok. Sebab kalau saya nak play lagu memang tak boleh lah, nanti kena CG. Alright, sambil-sambil saya bercakap tu saya akan off. Okay, kita akan tengok ada tak perbezaan apabila on dan juga off. Dan sekarang ni saya dah pun on kan saya punya video TikTok. So dekat bahagian belakang ni kita dah boleh dengar adanya suara. Ini adalah off lah. Okay, kita on pula. Audio indicator dekat situ dia dah menjadi drop sikit dia punya audio input. So kalau boleh dengar pun suara daripada video TikTok tu mungkin sikit sangat. Okay, sekarang ada bunyi jet yang agak kuat ya. Okay, kita akan tengok perbezaannya apabila kita off noise reduction. Sekarang kita off. Okay, sekarang kita akan dengar lebih jelas lah bunyi jet tu. Okay, sekarang kita dah pun on noise reduction dan kita akan tengok ada masuk ke tak bunyi tu dekat dalam ni. Dan dia ada bunyi bercakap-cakap jugalah sebab ada komentator.